semua. Pagi-pagi Kak Ita. Selamat pagi. Selamat pagi Wong Lily ya. Wong Lily ni bersemangat. Dia daripada tadi dia masuk 10.21 dia dah bagi ucapan selamat pagi dekat sahabat-sahabat semua. Lepas tu dia cakap cepatnya raise hand untuk sharing ya. Selamat pagi Kak Nik, Wani. Good morning all, Kak Azhar. Okay. So, nampak semangat korang yang ada dalam kita punya ruang chat tu memang sangat-sangat happy. Tiga kesyukuran daripada saya. Okay, very clear. Terima kasih Kak Nik. Dah dengar kan suara saya yang kuat ni kan? Suara Wena memang kuat. Kalau tak clear lagi, tak tahulah macam mana, betul tak? Okay? Okay, so tiga kesyukuran yang Wena nak bagi tahu hari ini. Tiga perkataan dululah. Sangat excited, sangat gembira, sangat bahagia. Sebab apa? Sebab kita dalam bisnes yang bahagia, bisnes yang seronok, bisnes yang gembira. Bukan sahaja gembirakan orang, tetapi bisnes yang menggembirakan orang lain juga. Jadi tiga kesyukuran saya. Pertama, syukur kerana hari ini diberi peluang, diberi kudrat, diberi kesihatan, okey, diberi energi yang sangat tinggi untuk menjadi host kepada korang semua. Okey, kalau boleh rasa energi Wena ni, korang boleh tak bagi api yang banyak sangat dekat Wena? Okey. Kedua, kesyukuran. Syukur sangat sebab Wena nampak semakin hari, okey, semakin ramai, okey, orang-orang, kawan-kawan baru yang join bisnes kita. Okey, itu satu kesyukuran yang Wena rasa kita sangat seronok sebab kita bukan sahaja bisnes untuk diri sendiri, tetapi kita bisnes untuk semua. Okey, untuk semua, untuk kita punya team BOI. Ketiga, kesyukuran saya adalah syukur sangat sebab ada banyak sangat aktiviti, banyak sangat event yang akan berlaku pada bulan April ni. Siapa yang sangat excited untuk event-event kita pada bulan 4 ni? Bagi 4, 4, 4. Tulis 4, 4, 4. Okey? Tulis 4, 4, 4. 3 kali 4. Excited kan? Selamat pagi semua. Oh, ada dari Sarawak, Sabah. Sambil-sambil tu, korang boleh tak tulis dekat chat room, korang ni semua dari mana? Okey, dari mana? Dari mana? Hai Kak Ma. Kak Ma, saya tengok Kak Ma live dalam TikTok. Wish, seronok. Kak Ma dari awal tadi kan. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, Wena nak share dulu Wena punya orang kata Wena punya slide dah. Okey, kalau boleh nampak saya punya slide, tulis 2. Okey, kalau nampak Wena punya slide, korang boleh tulis 2 lah. Okey, so pertama sekali untuk kawan-kawan baru, ada tak kawan-kawan baru yang baru masuk pertama kali dalam kita punya Teppanyaki? Ada tak kawan-kawan yang baru pertama kali masuk dalam kita punya Teppanyaki ni? Okey, so kalau ada, untuk pengetahuan korang semua, Teppanyaki ni ada tempat kita untuk bertukar energi, okey, bertukar orang kata berita gembira, supaya dapat kita bagi energi dan juga vibe yang positif kepada kawan-kawan kita yang join kita punya Teppanyaki. Dan Wena percaya dengan angka orang yang masuk sekarang, saham dia akan naik lagi. Dia punya angka ni akan naik lagi. So, gunakan jari korang, okey, jari korang, ambil telefon, cepat-cepat pergi tag seorang kawan, ajak dia masuk untuk Teppanyaki hari ni. Seorang satu kita dah akan dapat double dah kan. So untuk korang yang baru masuk, rasa nak nak berkongsi pengalaman ataupun nak kongsi berita baik dalam sini, kita beri setiap orang dalam masa yang kurang daripada 5 minit untuk buat sharing. Angkat tangan, cara angkat tangan dah ada dalam sini. Okey, pergi dekat react ataupun pergi dekat love dekat bawah ni, korang boleh tekan dan juga pergi raise hand. Korang akan nampak tangan tu ada macam Kak Ma, Kak Nik, kita punya Kak Baiti dengan Tio yang ada dekat skrin tu lah. Okay, korang boleh buat macam tu. Okay, so
Hari ini sedikit perkongsian Wena susulan daripada perkongsian MDM Koksun minggu lepas berkenaan dengan Rules 128 kan. Siapa yang ada join Rules 128? Tulis 128. Siapa yang ada join Rules 128 hari tu? Minggu lepas MDM Koksun memang sangat power 128. Wena nak tengok ramai tak yang join 128. Oh, 128. Bukan 128 tau. 1 hingga 8. 1 hingga 8. Okey, bagus. Terima kasih yang respon. Korang memang bagus sangat. Okey. So, susulan daripada tu, Wena nak kupas sedikit. Memang sangat bagus dah MDM Koksun punya penerangan hari tu. Memang sangat-sangat bagus. Okey. So, dekat sini, Wena nak kupas sedikit. Kekal macam mana Wena dalam bisnes ni 20 tahun kita orang boleh kekal bahagia sebagai seorang pemenang dalam bisnes. Okey, dengan pegangnya dulu 3 rules yang pertama ni. 3 rules yang pertama ni. Yang pertama, rules yang pertama, apa yang perlu kita tanam dalam diri kita supaya kita boleh jadi seorang pemenang yang bahagia. Pertama, kita mulakan satu bisnes tu macam korang yang baru kan. Mulakan bisnes dah nampak semua ni kan. Korang jangan putus asa. Okay, walau apa pun rejection, walau apa pun orang kata, ataupun walau apa pun yang berlaku, kena teruskan perjuangan kita dalam bisnes kerana kita kena ingat apa niat kita untuk bermula dalam perniagaan ni. Niat yang pertama tu sangat-sangat penting. Kalau niat kita nak naikkan lagi ekonomi keluarga kita nak tolong mak kita nak bagi anak-anak kita lebih seronok lagi, taraf hidup yang lagi bagus, berkualiti. Kita nak bagi suami kita ke, nak bagi isteri kita ke, lebih bahagia kan. Kita nakkan perubahan dalam hidup kita, dah serabut dengan kerja hakiki, dah tak nak lagi menghadap dengan bos kan. Jadi itu niat asal kita. Jadi sangat-sangat penting semasa kita berniaga, semasa kita dalam proses kita nak ke arah berjaya ni, sebenarnya kita akan menjumpai pelbagai jenis kerenah manusia. Okey? Yang diberikan, dah diaturkan oleh Tuhan kita. Jadi, kita jangan putus asa. Kita kena happy-happy je kan. Lepas tu, jangan mati. Maksudnya, jangan kita duduk sorang-sorang. Tak boleh. Macam rules kedua kan. Jadi, kita tak boleh stop. Kita kena sentiasa ada inisiatif untuk menghadiri mesyuarat, event, kelas yang telah disediakan oleh leader kita, mentor kita dan juga kita punya company. Kerana tak ada orang yang akan ketinggalan jika dia berada dalam satu kumpulan circle yang sangat-sangat positif. Faham tak? Okey. Jadi itu sangat-sangat penting lah. Kedua adalah jangan bersendirian. Bisnes ni adalah bisnes bersama-sama. Networking kan? Bisnes bersama-sama. Jadi, kita jangan buat sendiri-sendiri. Jangan pandai-pandai nak cipta. Jangan kita rasa macam, aku ni dah pandai, banyak pengalaman, banyak ilmu kan. Aku buat sendiri-sendiri tanpa ikut kita punya mentor punya sistem. Okay? So, kita kena respect dekat mentor kita. Walaupun kita punya leader tu, dia baru join sebulan, setahun jagung kan. Tapi, korang kena respect, kena percaya dia lebih arif daripada korang berbanding korang sendiri kerana dia yang join dulu. Okey, kerana dia yang join dulu. Jadi, sentiasa berdekatan dengan rakan, kawan-kawan yang positif. Orang-orang yang membiawak, kan? Orang-orang yang selalu memperkecilkan kita, selalu tidak support kita, tak apa. Kita kawan juga tapi kita jauhkan diri dulu. Kita masukkan diri kita dekatkan diri kita dengan mentor-mentor kita, dengan aura-aura yang positif, circle yang positif. Jadi gunakan konsep ABC. Kalau hari ni kita adalah orang baru, kita tak tahu macam mana kita nak buat presentation, macam mana kita nak buat kita nak buat satu event kan. Kita boleh gunakan kita punya kita boleh pinjam mulut daripada leader-leader kita. Contohlah, setiap hari Selasa kan, semalam Selasa kan, daripada Eagle Manager Emily punya kelas kan tentang kesihatan, betul tak? So kita pinjam dia punya mulut untuk bagi tahu kepada kita punya customer, kita punya pelanggan, kita punya rakan niaga kebaikan produk.
Nampak tak? Kita kena pandai meminjam mulut orang. Okey? Guna konsep ABC. Ketiga adalah jangan berfikir negatif. Nampak? Tadi dah cakap positif kan? Ini jangan lagi. Dia ingatkan lagi kita, jangan berfikir negatif. Kerana emosi negatif tu, dia akan menghapuskan banyak sangat positif punya charge dalam badan kita. Jadi rugi. Kita dah kumpul-kumpul banyak charge positif kan? Tetapi bila kita berlaku je satu yang negatif, kita dah lupa benda yang positif. Jangan macam tu. Okay, so bila kita rasa kita duduk dalam keadaan dah serabut, dah negatif kan, apa yang perlu kita rujuk balik adalah rujuk balik kepada rules nombor 2, jangan bersendirian, sentiasa dekat dengan rakan-rakan yang positif. Lepas tu, gunakan konsep ABC. Okay, dan yang ketiga, jangan beremosi, berfikir positif, lihat pada apa yang aku ada. Lihat pada apa yang aku ada, yang saya ada. Okey, sebelum tu lupa saya nak perkenalkan diri. Saya Wena dari Kuantan dan sebelum ni Wena memang buka pusat jagaan kanak-kanak dengan pusat tuition. Okey, dan Wena tutup bisnes tu kerana saya suka sangat bisnes yang saya tengah buat sekarang ni kerana dia ada kebebasan masa, kebebasan kewangan, dia boleh bagi kita kesihatan lagi. Dan Wena paling-paling bersyukur adalah kerana Wena dalam duduk saya dalam circle yang sangat positif ni, saya dapat seorang anak istimewa dan kerana circle yang positif inilah kawan-kawan yang positif lah yang membangkitkan Wena punya semangat dan juga suami untuk terus berjuang dalam bisnes demi kita punya anak. Jadi bila keadaan macam tu, saya sentiasa kena fikir benda yang positif, lihat pada apa yang saya ada. Okey, bukan lihat pada kekurangan diri kita. Kita kena letakkan diri kita ni, apa yang ada pada aku? Kelebihan. Setiap orang dia mesti ada kelebihan. Mungkin kelebihan Wena ialah bercakap kuat. Okey. Kelebihan orang lain mungkin adalah kesabaran. Kelebihan mungkin Kak Ma kesabaran, dia punya kelebihan adalah dia adalah seorang pendidik yang sangat-sangat sabar. Jadi setiap orang dia ada dia punya kelebihan. Jadi please lah. Okey, tulis keluar kelebihan korang masing-masing. Okey, tulis keluar kelebihan korang yang ada pada setiap diri yang Tuhan dah kurniakan pada kita. Jangan abaikan. Korang pernah tak tulis? Siapa pernah tulis dia punya kelebihan? Siapa pernah tulis dia punya kelebihan? Cuba tulis yes. Okey, ada tak orang yang pernah tulis dia punya kelebihan? Ataupun dia masa dalam dia tengah macam nak mulakan sesuatu yang baru, dia lihat pada apa yang dia ada. Kan? Saya pernah ajar anak rakan niaga saya, anak tim saya cakap macam ni. Dia kata dia orang baru, dia banyak tak pandai, okey. Dia kerja pun tak berapa orang kata tak berapa okey. Kan? Apa yang saya buat adalah saya kata macam ni. Cuba kau tulis, okey, cuba kau tulis setiap hari apa yang ada di sekeliling. Okey, kita ada rumah untuk yang rumah berbumbung untuk duduk selesa, ada kipas, ada laptop, ada telefon, boleh tengok apa ni masuk kita punya teppanyaki kan. Okey, boleh tengok TikTok, boleh tengok lagi kita punya berita. Betul tak? Tulis dan juga keluarkan apa yang kita ada. Kita ada cawan. Kan? Ini adalah satu kesyukuran juga. So, tulis keluar kelebihan kita. Jangan kita asyik duk merungut, saya tak pandai lah inilah itu. Okey? So, tiga rules ni adalah rules yang paling-paling asas untuk kita kekal bahagia sebagai, sini sebagai, I ni dah hilang kan? Sebagai pemenang dalam bisnes. Sangat-sangat penting. Okey? Dan dia saling berkait. Dia saling berkait. Okey, lepas tu untuk info-info korang, mungkin korang pun dah tahu daripada HQ kan, daripada leader-leader, mentor-mentor. Sekarang ni masih ada lagi promosi yang ini, beli 6 aloe vera gel dan juga 6 bee pollen, korang akan dapat satu free super green. Ini memang sangat-sangat bagus, energy pack kita yang ni memang sangat-sangat disyorkan untuk orang-orang yang nak sihat, nak kekal sihat dan juga ceria. Sebab aloe vera gel ni memang sangat-sangat bagus. So, siapa yang nak beli, boleh beli di kita punya product center terdekat ataupun dalam online.
Seterusnya ialah Wena nak brief sikit, kita ada dah dapat kita punya poster baru untuk 5 sisi insentif. 5 sisi insentif ni adalah berkuat kuasa dari Januari 2006 hingga Disember 2006. So, setiap bulan kalau korang buat 5 sisi berturut-turut 3 bulan dengan adanya 2 VIP, okey, korang akan dapat 300 alo point. Alo point ni memang sangat bagus. 300 alo point boleh tukar kepada RM20 punya produk voucher dah. Okey. Dan seterusnya lah. Yang ini memang kena tengok dalam kita punya boleh tengok dalam kita punya kita punya wall dekat dekat FB ataupun dekat dalam leader dah ada bagi Wena percaya. So kalau boleh korang up lagi aktif CC sebanyak 10 CC. Kalau aktif CC sebanyak 10 CC, okey, sebanyak 10 CC, korang dapat 150 extra alo point. So, syarat dia adalah maksudnya dalam 1 tahun, any 3 months. Maksudnya di mana yang mana-mana saja yang 3 bulan buat 10 sisi, tak payah berturut-turut. Tak payah 3 bulan berturut-turut. Mungkin bulan 1 buat, bulan 3 buat, bulan 5 buat 10 sisi aktif. Korang akan dapat extra 150 alo point. Okey, dengan syarat dapat 2 VIP dalam tempoh itu. Okey, dan seterusnya boleh tengok. Okey. Yang ketiga ini adalah untuk orang yang betul-betul faham network. Dia duplikasikan dia punya network daripada Active 5cc kepada Active 10cc. Lepas tu kepada ini adalah personal non-manager. Okay, personal non-manager adalah untuk orang yang memang dia build dia punya network. Okay, lepas tu memang dia jaga dia punya team. Okay, so macam mana nak jaga team? Kita ada kelas kita juga. So sebab itulah jangan miss kita punya kelas setiap hari Selasa. Dan juga jangan terlepas kelas-kelas yang mentor korang bagi. Memang sangat-sangat berguna. Jadi Alo Ambassador ni kita ambil kira dengan kita punya personal non-manager. Okay, personal non-manager CC. Jadi korang boleh check lah dalam FLP 360. Kalau, apa beza level 1 dengan level 2? Ini Wena dah highlight kan. Level 1 bermaksud 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Level 1, 6 bulan. Kalau level 2, maksud dia setiap bulan. Setiap bulan tu maksudnya adalah dia kena daripada Januari hingga Disember, 1 bulan pun tak boleh miss. Okey? Itu beza level 1 dan juga level 2. Bila level 1, 6 bulan, 25 cc, korang akan dapat 2,250 alo point. Banyak tu. Kalau korang boleh buat 50 cc 6 bulan berturut-turut, dapat seorang supervisor, dalam tempoh 6 bulan tu, korang akan dapat 4,500. Nampak tak? 4,500. Dan kalau seterusnya, dapat level 1 gold, 75 cc non-personal non-manager, 1 VIP, 1 supervisor, korang akan dapat 6,750. Banyak sangat. Dan seterusnya. Dan ini sama jugalah. Tapi ini beza dia adalah bulan. Yang ni 6 bulan, yang ini adalah 1 tahun. Okey, cek balik korang punya CC yang ada dalam FYP 360 kan. Okey, yang ini siapa dah daftar? Siapa belum daftar lagi, kita punya event besar-besaran pada hari Sabtu ni 11 April pukul 10 pagi. Okey, sebelum tu Wena nak ingatkan kita punya tema kali ni adalah pakai baju navy blue BOI tu. T-shirt, kita ada t-shirt BOI kan. Lupa pula Wena nak tunjuk hari ni kena pakai kan. Okey. So t-shirt navy blue BOI tu, pakai baju tu. Kalau kawan-kawan kita yang pakai tudung putih. Okey. Cari tudung putih. Okey. Tema kita navy blue dan putih. Navy blue dan putih. Kena ingat, itu tema kita. Jangan pakai kuning, jangan pakai merah datang Kalau pakai kuning dengan merah tak apa. Nampak menonjol lah nanti kan. Okey, so pendaftaran kita masih lagi ambil. Okey, masih lagi buka pendaftaran, sikit lagi nak penuh dah.
Jadi mungkin hari ni dah akan penuh. Kepada korang orang-orang baru yang ada di BOI, yang ada di Malaysia, memang sangat-sangat berbaloi untuk korang datang bersama kita kerana kita ada lebih kurang dalam 20 mentor yang sangat berpengalaman dan juga sangat-sangat banyak ilmu. Kita nak curahkan semua ilmu kepada korang sampai korang rasa macam nak muntah rasa. Okey, kita akan buat dekat Kuala Lumpur pada 11 April. Jadi daftar cepat-cepat sekarang sebelum penuh. Okey, sebelum penuh. Dan hari ni dah 8 hari bulan kan. Kita ada world tour ingat kita ada world tour pada 22 April. Harga tiket dia tak mahal, RM50 sahaja dekat Kuala Lumpur MIECC. Okey. Dan kita punya world tour ni sangat-sangat Wena galakkan kepada korang untuk datang sebab event kita besar-besaran secara global di Dubai dicancelkan disebabkan masalah peperangan masalah situasi Asia Timur. Jadi dia pindahkan event ni ke Kuala Lumpur, salah satu tempat. Jadi kita bertuah lah sebab kita dapat dekat kan. Kalau beli flight tiket pun dah baru berapa saja kan. Ini kan pula kalau orang yang dekat-dekat dekat sana kan. Macam Wena dari Kuantan pergi KL pun tak jauh sangat. Jadi memang kena datang beli tiket RM50. Masuk tengok sendiri apa itu bisnes global. Apa itu bisnes global? Tengok dengan mata sendiri. Jangan dengar kita cakap sahaja. Okey, jangan dengar kita cakap sahaja. Dan tiket ini hanya buka sehingga last 10 April. Maksudnya 2 hari je lagi. Hari Jumaat last. Siapa nak beli, cepat-cepat beli. Okey, mungkin boleh minta dengan korang punya mentor link untuk beli. Okey, link untuk beli kita punya world tour punya tiket. Okey, 50 sahaja. Dan malam tu kita ada dinner dengan negara Jepun, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei. 5 negara. Malam tu punya tiket pun saya dah beli dengan saya punya anak tim. 150 sahaja kita boleh jumpa leader-leader hebat dari global. Okey, bila lagi kita ada peluang nak jumpa orang-orang Jepun yang boleh duduk dekat-dekat dengan kita kan. Memang sangat-sangat penting lah. Jadi sebelum Wena ending untuk hari ni, saya nak belanja satu video kepada korang. Tengok, hayati dan juga cepat-cepat beli tiket Okey, dan inilah saja Wena punya info untuk korang hari ni. Dan Wena nampak ada 4 orang yang kawan kita yang dah tak sabar-sabar nak berkongsi energi positif dia, energi tinggi dia. Okey, pertama sekali saya menjemput Kak Kama untuk bagi sharing pada kita. Terima kasih, Wena. Alhamdulillah. Morning, morning. Boleh dengar? Cuba komen 1 kalau dengar clear untuk Kak Kama. Sangat clear. Alhamdulillah. Yelah, suara memetir kan? Cikgu bekas cikgu mana boleh cakap pelan-pelan. Nanti anak murid kat belakang tak dengar. Tu yang suara memetir tu. Alhamdulillah, anugerah Allah. Suara memetir. Tak payah pakai mic lah. Macam tu. Alhamdulillah. Syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya. Masih lagi bernafas pada pagi ni. Sebelum tu, Kak Kama nak perkenalkan diri.
Rasanya dah biasa dah tengok Kak Kamal ni kan. Okey, tak apalah. Bagi yang baru tu, salam kenal dari Kak Kamal. Kak Kamal dari Batu Pahat, Johor. Okey, seorang pesara guru. Okay, Alhamdulillah ditemukan dengan bisnes ini. Jadi dalam rangkaian Al-Hujab Circle di bawah pimpinan uh, MDM Amizah Hamdan. Alhamdulillah. Menjadi rutin Pak Kamal lah. Setiap bulan mesti sekurang-kurangnya sekali. Jadi bulan April ni belum lagi. Tu yang hari ni bersiap-siap awal-awal lagi ni. Hari ni mesti siapkan tas untuk bulan April. Alhamdulillah. Memang aim nak jadi orang yang pertama. Okey, Alhamdulillah. Ah, ah, Kak Kamal cakap sekali lamsam lah. Tak ada nombor satu, kesuruhan satu, dua, tiga tu tak ada. Sekaligus je. Alhamdulillah. Macam yang Wena sebutkan tadi kan, rule nombor 3 tu. Okay. Jadikan dalam kesyukuran ni kan memang sepatutnya lah kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun sekecil-kecil nikmat. Jadi kita tengok apa ada di sekeliling kita ni untuk kita syukuri sebelum kita mendapat yang besar-besar. Contohnya kita nak rumah yang besar. Tapi yang kita ada sekarang ni, adakah kita mensyukurinya? Rumah ni pun dia ada, ni Kak Kamal bagi contoh rumah lah kan. Sebab kita kan duduk kat rumah, buat bisnes dari rumah. Okey. Jadi kita tengok adakah kita dah memenuhi hak rumah kita ni. Kita jaga kebersihan dia, kita jaga apa-apalah. Okey, ada yang rosak-rosak tu kita baiki. Okey, sebut tentang kebersihan ni kan sebenarnya Kak Kamal jadi tersentuh fokus pada rumah ni. Semalam Kak Kamal masuk kelas, Kak Kamal ada cikgu kan, ada guru. Okey, guru ni dia berkongsi, jadi Kak Kamal kongsilah kat sini kan. Kita minta rezeki yang banyak. Okey. Selalu kita keluh kesahkan dengan keadaan kewangan kita, dengan rezeki kita, tapi kita sedar tak keadaan di sekeliling kita tu yang kadang-kadang menjadi penghalang. Contohnya macam Kak Kamal sebut tadi, kita jaga kebersihan rumah. Okey. Kita minta, kita doa pada Allah setiap hari kurniakan kita dengan rezeki yang melimpah ruah. Kan malaikat nak beri rezeki, dah ready lah. Ni Kak Kamal guna bahasa yang simple je lah kan, senang nak faham kan. Dah datang rumah kita nak beri kita rezeki, tapi tengok rumah kita dalam keadaan yang kotor, bau, sampah tak dibuang. Okay? Bersepah-sepah, kita tak jaga dari segi kebersihan tu. Jadi malaikat tu dia kata, alamak, kita je, kita bayangkan kita. Sebagai tetamu, kita datang ke rumah orang, dalam keadaan rumahnya yang bersepah, yang berbau, dah semua tu macam mana rasa hati kita? Selesa tak? Kan? Jadi kiasannya di situlah. Okay, itu jadi penghalang jugalah. Okay. Jadi kita kena bersihkan rumah kita, malam buang sampah, bilik air, jaga kebersihannya, tong sampah kalau tak ada penutup kita kena tutup malam-malam. Singki, okay, bekas-bekas kita dah minum, dah makan tu dibersihkan. Pastikan terutama kat dapur lah. Kat dapur tu bukan saja makhluk-makhluk yang kita tak nampak di mata kasar. Tikus pun suka, lipas pun suka. Itu juga menjadi penghalang. Okay? Sawang-sawang semua rumah. Ni nenek nak pesan ni. Bersihkan rumah supaya dia menjadi persekitaran yang menjemput rezeki. Okey. Kemudian tadi dalam rule ketiga juga ada menyebutkan tentang jangan berfikir negatif. Kak Kamal nak kongsi tips sikit lah. Ni sebenarnya Kak Kamal ada kongsi juga ni dekat FB Kak Kamal tips ni boleh tengok lah. Nama sama. FB Kak Kamal pun nama sama. Okey. Kita tukar cara kita berdoa.
Sebelum ni kita selalu berdoa, kita sebut apa? Murahkanlah rezeki aku. Okay, kita tukar ayat tu. Kita tukar jadi, okay. Ya Allah, kurniakanlah rezeki yang mudah, lancar dan halal untukku dan keluargaku. Ah, okey. Sebab Kak Kamal tak nak ulas lah. Ada dia punya ulasan kenapa perkataan murah tu kita kena tukarkan. Okey. Okey. Kemudian kita boleh juga tukar perkataan tu tadi menjadi Ya Allah, keluarkanlah aku dan keluarga aku dari kesempitan, kemiskinan. Gantikan dengan rezeki yang cukup dan menenangkan. Itu antaranya lah ayat yang kita boleh guna untuk kita tukar perkataan yang negatif tadi kepada yang positif. Okey. Itu sajalah perkongsian Kak Kamal untuk hari ini. InsyaAllah bulan depan tunggu lagi tips yang seterusnya. Assalamualaikum. Kembali kepada Wena. Ya, terima kasih Cikgu Kamal kita memang betul lah macam Wena pun pengalaman jadi pengajar kan. Jadi kita orang punya suara tu memang macam petir. Memang macam betul lah kan. Okey. So kalau yang dah biasa tu biasalah. Orang belum sampai, suara sampai dulu kan. Terima kasih Kak Kama. Dia kupas, dia ulas lagi. Untuk kita punya rules nombor 3 tu. Nampak tak? Bila kita dengar daripada orang otai-otai ni, dia punya rasa tu lain macam sikit kan. Lain macam lagi. So seterusnya kita menjemput Kak Ning untuk bagi sharing pada kita. Terima kasih MDM Wena kerana sudi menjemput saya untuk sharing pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur pada pagi ini Allah Taala bagi saya nikmat kesihatan, nikmat kebahagiaan, ketenangan dan nikmat dikelilingi oleh kawan-kawan yang sangat positif dan sangat baik dan sayang pada saya. Terutamanya dalam kita punya program Terpanyaki ini kerana pada saya Terpanyaki inilah tempat kita berkumpul, berkongsi dan sama-sama merasakan aura-aura positif daripada orang-orang yang hebat dan juga daripada orang-orang baru yang nak share pengalaman mereka. Okey, kesyukuran saya yang kedua, yang pertama belum lagi. Saya bersyukur kerana upline saya MDM Alex dan MDM Kowi sentiasa support saya baik dari segi moral support ataupun tunjuk ajar dan sentiasa membimbing saya supaya saya tetap bersemangat, tetap fokus dan konsisten dalam apa yang saya buat dalam Business Forever ni. Kesyukuran saya yang kedua, saya bersyukur kerana dah daftar untuk second quarter Kickstart 2026 dan juga Forever World Tour 2026 yang akan diadakan pada 22 April 2026. Saya harap rakan-rakan semua patut hadir, wajib hadir, daftar, bayar dan datang kerana event-event macam ni lah yang kita perlukan di platform apapun. Kita harus bersama-sama orang-orang yang hebat ni, terutamanya di Forever Business Owner International ni. Jadi kerana kita tak dapat pergi Dubai atas sebab-sebab politik, situasi semasa yang tidak yang tidak mengizinkan. Jadi inilah saja peluang yang sangat-sangat keemasan, orang kata peluang keemasan ni kita patut ambil untuk sama-sama merasakan aura-aura yang sangat-sangat positif dan motivation dan juga apa orang kata untuk sebagai inspirasi pada diri kita sendiri. Yang ketiga, saya bersyukur juga semalam saya diberi peluang dan kesempatan untuk menjadi MC dalam Zoom Daily Nutrition Pack yang mana speaker kita, Ego Manager Emily
telah memberi sepenuh komitmen dan juga ilmu, perkongsian dan juga semangat pada kita dari segi macam mana memahami Daily Nutrition Pack dan juga macam mana memahami fungsi badan kita sendiri, macam mana body autorespon bertindak dengan produk-produk yang sangat hebat di Forever Living. Kerana seperti yang kita sedia maklum, produk Forever Living ni telah bertapak di dunia lebih 47 tahun dan lebih 167 buah negara di dunia. Daily Nutrition Pack kita ni adalah makanan sunnah berasaskan aloe vera, madu dan minyak zaitun. Dan lain-lain lagi lah yang tak dapat saya sebutkan di sini, yang pastinya mendapat pengistirafan dan persijilan halal dari International Allo-Science Council, Islamic Food and Nutrition Council of America, Kementerian Kesihatan Malaysia dan banyak lagi pengiktirafan bertaraf dunia. So kita patut wawarkan pada kawan-kawan kita betapa hebatnya produk kita di Forever Living. Percayalah, anda akan jatuh cinta dengan produk Forever Living bila anda dapat result yang hebat dari penggunaan yang konsisten, istiqomah dan setia untuk sihat luar dan dalaman anda. Percayalah, the power of forever is the power of love. Begitulah saja sharing saya pada pagi ini. Minta maaf saya rasa saya tak sebut nama penuh saya tadi pada permulaan. Kenalkan saya adalah Nik Mazatul Akmal binti Nik Adib dari Kuantan, assistant manager. So doakan saya cepat-cepat dapat manager dan cepat-cepat naik ke pentas dunia untuk bersama-sama leader-leader hebat ini. Okey, begitulah saja sharing saya pada pagi ini. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Back to you, Madam Wena. Terima kasih Amin. Doa untuk kita punya Kak Nik dan juga Kak Nik dah cakap kan kena konsisten kan. Bila kita konsisten guna produk, memang kita akan nampak dia punya result lah. So untuk pengetahuan korang yang dah daftar kita punya Kickstart, okay, Health Well punya Kickstart pada hari Sabtu ni 11 hari bulan. Wena bersama dengan kita punya MDM Bell, okay, kita akan present tentang keyakinan kita, confident kita terhadap produk. Okay, so kita akan sikit lah Wena bagi hint. Dalam kita orang punya konten nanti sangat-sangat bagus untuk korang yang macam mana kita nak konsisten, macam mana kita nak secara orang yang profesional, kita bukan doktor, kita bukan saintis, kita bukan farmasis kan. Tetapi kita adalah seorang usahawan yang boleh membantu dan juga untuk menamani kita punya customer untuk mendapatkan kesihatan. Dan kita akan mengupas juga kenapa ramai, apa masalah kebanyakan orang yang tak boleh nak konsisten guna produk. Siapa rasa dia tak konsisten guna produk? Cuba type dekat chat room. Siapa nak mengaku? Okey, siapa nak mengaku dia tak konsisten? Siapa nak mengaku? Saya nak tengok dekat sini kan. Siapa rasa dia susah? Sebenarnya dia tak salah tau, tapi dia susah untuk nak konsisten guna produk. Oh, semua bagus Okey, tak apa. Nanti kita cek pada hari Sabtu nanti Ketawa kan? Okey. Jadi itulah sedikit daripada Wena pada hari Sabtu ni. Akan lagi kita kupas panjang lebar Seterusnya saya menjemput kita punya Nurul Baiti. CBM Nurul Baiti dijemput, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi. Kak Baiti, terima kasih Wina kerana jemput Kak Baiti, masya-Allah. Actually lepas Syawal ni Kak Baiti tak pernah share lagi kan. Maksudnya kini belum ni hal lagi lah mengucapkan selamat hari raya kepada kawan-kawan semua kan. Hopefully kiranya kalau kita tak dapat jumpa kan, tapi at least kita dapat jumpa dalam Tempayaki ni. Okey, alhamdulillah 3 kesyukuran yang Kak Baiti nak zahirkan pada hari ini. Alhamdulillah kekal sihat sehingga sekarang walaupun cuaca panas kan, walaupun kiranya
kita berhari raya itu dengan cuaca yang panas. Kalau kat Baiti dulu, kat Baiti hari tu balik Perak, bahagian utara, dan memang kalau dengar dalam berita tu bahagian utara, Kedah, Perak memang cuaca bahang lik-lik kan. Tapi Masya Allah bila kita balik kampung tu, kita bawa produk-produk Forever, kita kekal sihat, tak ada sakit, tak ada demam, tak ada sesama batuk, dan biasanya penyakit itulah yang datang. Even suara serap pun tak ada. Maksudnya kita kekal sihat kan. Walaupun tetap juga makan makanan hari raya kan. Alhamdulillah. Sebab kita ada produk yang sangat power yang protect kita. Masya Allah. Dan bila kita berjalan-jalan hari raya tu, bila kita tengok orang mengadu panas lah, lepas tu dah demam ke apa kan. Tapi kita kekal sihat tu, yang di situ kita boleh share tentang kebaikan produk. Masya Allah. So sangat-sangat bersyukur Kak Baiti sebab ditemukan dengan Forever Living, dan sejak 9 tahun dah Kak Baiti buat Forever Living ni. Okey, lepas tu yang kesyukuran yang keduanya ialah Kak Baiti syukur sebabnya bila balik kampung tu, Kak Baiti sebenarnya kalau ikutkan biasa, sebab Kak Baiti kan keluarga berpoligami kan. So kiranya suami ni dia akan divide lah masa cuti tu. Kejap Kak Baiti, kejap dekat belah madu Kak Baiti. Biasanya kan dulu-dulu Kak Baiti tak ada kenderaan tau. So kena tinggal kat kampung, kena tinggal terus. Macam tu. So Kak Baiti kalau nak bergerak berhari raya kena tumpang orang. Tumpang adik, tumpang mak, tumpang orang lain lah kayaknya. Asyik numpang je Kak Baiti. Tapi Alhamdulillah rezeki dalam Forever Living ni, Alhamdulillah Kak Baiti dapat beli kereta sendiri atas nama Kak Baiti sendiri setelah dapat Forever to Drive. Company yang tolong bayarkan kita punya kereta. Walaupun Kak Baiti ni suri rumah aja. Kan? Sebenarnya untuk pengetahuan, bagi siapa yang tak kenal Kak Baiti ni dulu seorang pengusaha pusat bekam. Even masa pusat buat bekam Kak Baiti tak ada kereta kan, semua kereta suami lah kan. So dulu Kak Baiti seorang pengusaha pusat bekam selama 12 tahun, tapi Kak Baiti sanggup tutup kedai, Kak Baiti, walaupun kalau ikutkan kedai kita orang tu, kalau dalam Google lah, kalau orang type lah Bekam Gombak, kita yang paling first kali. Maksudnya dalam keadaan tengah dalam kemuncak tau, bukan dalam sendu. Setengah orang tutup kedai sebab sendu kan, sebab dah tak ada customer. Even customer kita pun sampai sekarang pun dah 2 tahun tutup pun kan, masih lagi orang minta lagi kan. Tapi Kak Baiti itulah, Kak Baiti cakap lagi, Kak Baiti dah kembangkan skop Kak Baiti bukan hanya sekadar membekam orang, tapi Kak Baiti ajar ilmu, mengajar orang dan menjana income kan. So maksudnya kat sini dulu Kak Baiti seorang pengusaha pusat bekam sanggup tutup kedai, dan keadaan kedai dalam keadaan kemuncak, banyak customer, hampir lebih 10,000 lah kalau kita tengok punya rekod kita punya orang datang tu kan, customer datang tu. Lepas tu tapi Kak Baiti sanggup tutup sebab Kak Baiti dah jumpa satu platform yang Masya Allah lebih tepat. Sebab apa? Sebab kita boleh menjana income yang lagi banyak kan, tapi dengan duduk rumah saja kan. Ada benda, ada jalan, ada peluang yang kita boleh duduk rumah tapi income lebih banyak kan, tanpa tekanan kena bayar sewa, kena bayar bil utilities kan, kena gaji dengan pekerja. Why not kita cuba kan, kita grab peluang itu. So Alhamdulillah walaupun duduk kat rumah saja, Kak Baiti mampu ada income sendiri dan ada kereta sendiri yang dibayar oleh company dan boleh jalan-jalan sendiri. So balik kampung tu tak adalah kita menumpang-numpang lagi kan dengan orang kan. Kita boleh berdikari lah. Dan mak Kak Baiti ni bila Kak Baiti dia ada kereta sendiri, dia pun sangat bangga sebab mak Kak Baiti ni pun dia pun sama, dia pun cakap pada Kak Baiti dulu, kita perempuan ni kena pandai drive, kena ada kereta sendiri, kena ada gaji sendiri kan, sebab mak Kak Baiti seorang guru kan. So dia nak anak-anak dia semua mandiri, walaupun maksudnya walaupun kita berkahwin jangan harapkan suami je. So sebab itulah dia bila dia tahu anak dia ni, maksudnya Kak Baiti ni ada kereta sendiri, ada income sendiri, nak belanja, nak mak Kak Baiti ajak jom kita pergi pasar, so Kak Baiti bayar zap kita bayar kan. Tak payah nak keluarkan duit sen pun. So kat situ saja mak dah rasa bangga sebab kita ni ikutkan bukan bekerja macam orang biasa kan. Dan Kak Baiti boleh berlama-lama kat rumah, dekat kampung tu. Macam adik-adik Kak Baiti, diorang tu kerja kan, diorang tak ada cuti, berapa hari je dah berapa cuti dah kena balik semula sebab diorang terikat dengan kerja. So tapi Kak Baiti boleh sampai habis lah kan, boleh sampai habis cuti sekolah tu sebab kita free je. Kita dah tak terikat dengan siapa-siapa kan. Dan pada masa sama kita boleh still on kita punya business.
Tu sangat-sangat best sebabnya bisa kita boleh dibuat melalui online saja kan, dan kita tak payah pegang stok, tak payah nak angkut ke sana kemari stok, kita key in je order dalam apps kita tu. So kat situlah sangat-sangat beruntungnya kita ditemukan dengan bisnes platform Forever Living yang memang segala-galanya dah ada dah. Ya. So alhamdulillah. Lepas tu ketiga kesyukurannya Kak Baiti, bila Kak Baiti dah tutup kedai ni memang dah tak ada tekanan lah ya. Sebab itulah Kak Baiti, kalau untuk bagi siapa yang nak tahu, Kak Baiti merupakan salah seorang speaker pada hari Sabtu ni. Itu kita punya kickstart, yang mana Kak Baiti sendiri, Kak Baiti punya tiap lah kan, itu daripada seorang pengusaha pusat bekam sanggup tutup kedai, sanggup tutup kedai, lepas tu beralih ke bisnes global untuk 1 juta tanpa tekanan. Sebab apa Kak Baiti suka mention tekanan tu? Sebab memang kehidupan kita, kalau kita ada duit pun tapi kita dalam keadaan tertekan, sebab itulah kita tak bahagia. Dan insya-Allah Kak Baiti punya tajuk Kak Baiti pada Sabtu ini pun ada berkaitan juga dengan tekanan. Bagaimana Kak Baiti akan, insya-Allah Kak Baiti akan berduet bersama dengan Dr. Adiba, Dr. Adiba Alwiah tentang berkongsi tentang kesedaran kesihatan badan, kesedaran kesihatan moden. Okey, yang mana Kak Baiti sendiri akan cerita tentang quality of life, kualiti hidup. Yang mana bagaimana dari situ, daripada kualiti hidup tu juga adalah bagaimana kita nak uruskan tentang tekanan kan. Salah satu kualiti hidup ialah kita tak nak stres kan. Kita tak nak hidup dalam keadaan tertekan. So tu yang sangat-sangat relate dengan Kak Baiti sebenarnya, tajuk yang Sifu bagi pada Kak Baiti tu. Dengan itulah sebabnya memang Kak Baiti, memang daripada dulu pun Kak Baiti sebenarnya sebelum buat pusat bekam pun Kak Baiti seorang engineer. Walaupun kerja bagus, kerja, kalau mak tu kan, mak Kak Baiti kan cikgu. So kalau dia nak bercakap dengan sesama kawan-kawan yang cikgu tu kan, anak aku engineer, anak aku doktor, kan kalau mak tu kan dia suka, biasalah mak-mak kan, suka bercerita kan, dia. So, tapi kalau kita engineer kan, tapi stres kan, stres. Dia tak guna. Kak Baiti sanggup daripada engineer tu berhenti kerja, terjun ke bidang bisnes. Walaupun masa tu bisnes tepi jalan, tapi kita tak terikat, kita bercipta income kita sendiri kan. Lepas tu Kak Baiti beralih ke bisnes bekam, lepas tu beralih ke bisnes Forever Living. Sebab apa tau? Sebab memang daripada satu fasa ke satu fasa hidup Kak Baiti tu, Kak Baiti memang sentiasa mencari sesuatu yang jangan menekan aku. Aku tak suka tekanan. So alhamdulillah akhirnya inilah platform, the best platform yang sangat-sangat memberi ketenangan, tidak memberi tekanan pada Kak Baiti, dan hopefully apa yang Kak Baiti sampaikan akan datang nanti pun juga akan bagi satu info pada anda, membuatkan memang kita kena bersyukur platform kita ni sangat-sangat tenang dan tak memberi tekanan, dan kita kena bantu orang lain juga sebab inilah platform yang tak ada tekanan, insya-Allah so jadinya. Dan akhir sekali Wina, Kak Baiti nak share ada tiga akronim yang macam mana kita nak berjalan bisnes kita ni. Ada 3G, 3G. Satunya G apa? G gigih. Kita kena gigih, gigih belajar, gigih berusaha. Bagi orang baru, orang lama kena gigih, gigih belajar. Macam Kak Baiti pun, walaupun Kak Baiti seorang speaker, tetap juga masuk kelas tau. Kelas Eagle Manager Emily pun Kak Baiti masuk, kelas Kok Sun, kelas siapa-siapa, even kelas orang-orang baru pun Kak Baiti masuk belajar. Sebabnya setiap yang kita setiap penyampai tu, setiap speaker tu mesti ada ilmu-ilmu baru yang kita akan belajar. Dan even kalau ilmu yang kita dah tahu tu, kita boleh kukuhkan lagi, membuatkan kita lagi pandai kan, lebih berilmu. Dan sebenarnya kadang-kadang tu bila kita belajar, dulu kita belajar sebagai pelajar, tapi sekarang ni kita masuk belajar untuk kita mengajarkan orang pula. Sebab itulah kita jangan berhenti belajar kena gigih berusaha, gigih belajar. Walaupun anda dah lama pun dalam bisnes ini, walaupun anda dah tahu dah, contohnya kelas GEP kan, GEP benda yang sama je kan, tapi tetap juga belajar sebab mesti kita akan dapat poin-poin baru juga Okey, lepas tu G satu lagi tu adalah gerak. Dah belajar tu kena gerak dengan apa ilmu yang anda belajar tu. Gerak dan gasak peluang. Kalau anda kata dalam ni orang-orang yang baru yang tak join lagi, ada tak orang yang baru yang tak join lagi, yang kiranya prospek lah nak tahu tentang kita punya suasana ataupun kita punya group support kita kan. So kena gasak je peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, jangan tangguh lagi, okey. Lepas tu yang terakhir sekali G, gapai, capai, kita sampai jadi.
Maksudnya selagi tak sampai seperti mana lidah anda berada, selagi tak capai apa impian anda, jangan berhenti, gapai betul-betul. Okey? So itu saja Wena. Terima kasih. Last kali Kak Fatih doakan kepada semua ahli-ahli kita ni, semua kawan-kawan kita berjaya capai apa yang kejayaan dalam Forever Living ini, capai segala insentif, dan doa Kak Fatih sekali juga InsyaAllah. Amin. Okey, terima kasih Kak Waiti. Jom bagi banyak-banyak love kepada Kak Waiti. Banyak yang dia share kan. Kalau nak tahu, untuk pengetahuan korang, Kak Waiti ni adalah top recruiter untuk 3 tahun berturut-turut. Betul Kak Waiti? Kan? Wena ingat lagi tau. Jadi memang seorang idola saya dan juga seorang mentor yang memang kita kena belajar lah. Okey, walaupun dengan ada pencapaian sangat-sangat membanggakan, tetapi Kak Baiti dengan Papa Barry memang seorang mentor yang down to the earth, memang sangat-sangat humble. So itu yang sangat Wena sayang dengan kita punya leader-leader, mentor-mentor dalam BOI So terima kasih dan jumpa, tak sabar saya nak dengar Kak Waiti dengan Dr. Adibah punya gabungan untuk slot pertama kita pada hari Sabtu ni. So seterusnya kita menjemput kita punya manager Tio untuk sharing. Halo, selamat pagi. Terima kasih Kak Wena. Okey, pagi tuan, tenaga yang sangat-sangat hebat pagi ni. Okey. Baik, di sini pertama sekali Tio nak sangat-sangat bersyukur, okey, dan selamat pagi kepada semua FPO, 170 lebih orang di sini. Penyakit ni sangat-sangat penting. Kenapa? Selepas kita dengar Wena, kita ada lagi pekongsi-pekongsi yang lain, okey, yang berikan pendapatan mereka, memberikan aura mereka, memberikan experience mereka yang memang kita boleh dijadikan teladan kepada kita. Okey? Memang betul. Kita mesti sentiasa belajar. Okay, walaupun you ingat you tahu, tetapi pada masa yang akan datang memang ada benda yang baru. Kita mesti sentiasa belajar supaya kita sentiasa up to the date. Seperti yang akan datang ni. Hari Sabtu ni, siapa belum beli tiket lagi? Siapa belum buat plan untuk datang ke Kickstart, okay, hari Sabtu ni, mesti cepat-cepat datang. Kenapa? Kerana anda bukan berdepan dengan phone ataupun kamera sahaja. Anda berdepan dengan orang yang sebenar, orang yang benar-benar memberikan pengajaran kepada kita. Itu satu kesyukuran atau satu nikmat yang sangat-sangat baik kepada kita semua. Okay? Baik, pertama sekali Tio nak perkenalkan diri. Okay, nama saya Tio. Okay. Melupakan ayah kepada 2 orang atlet negara. Kalau ada orang yang belum kenal Tio lagi. Okey? Dan Tio sangat bersyukur pagi ni bersama dengan anda semua FPO di sini di Teppanyaki pagi Rabu ini. Ini satu peluang yang sangat baik untuk Tio mendapatkan tenaga positif. Tadi seperti kata Wena, kita mesti sentiasa dikelilingi dengan tenaga positif. Yang negatif tu kalau boleh kita abaikan, kita buangkan, kita jauhkan. Itu sangat-sangat penting. Yang kedua, okey, Tio nak bersyukur kenapa? Baru-baru ini, minggu lepas, kita ada Forever Open House. Dan datang hari Sabtu ni, kita ada Kickstart. Kenapa kita perlukan, okey, acara-acara atau event-event macam ni? Kerana event-event macam ni boleh bantu bukan saja kita, tetapi downline kita, okay, downline kita supaya mereka nampak, mereka tahu kenapa mereka mesti berada dalam platform ni. Okay, Tio nak berikan satu testimoni dan relate kepada apa yang Tio lakukan kepada anak Tio. Okay, sebagai seorang atlet sukan, okay, anda bukan sahaja berlatih saja. Anda kena buat apa? Anda kena ada satu tempat untuk anda bertanding. Seperti dalam Forever, di sini, BOI 933, bukan saja kita belajar saja. Kita mesti ada satu platform untuk kita, okay, menggunakan apa yang kita belajar. Dan tempat event-event ni akan memberitahu kita bahawa apa yang kita belajar tu akan dapatkan hasil. Seperti anak Tio. Mereka selepas berlatih, mereka pergi apa? Mereka pergi pertandingan. Dan dalam pertandingan tu mereka akan nampak
kesungguhan, kelebihan mereka ataupun kelemahan mereka juga. Dalam kita punya event, dia bagi satu testimoni yang benar. Dalam event Forever Open House Raya tu, dia jemput seorang downline datang, ya. Seorang downline datang. Downline datang, dia bawa isteri dia. Dia bawa isteri dia. Pertama kali, ya. Tetapi yang suami dia memang dia dah datang 2-3 kali event kami dah. Tapi kali ni, dia bawa isteri dia. Kenapa dia bawa isteri dia? Kerana isteri dia nak tahu apa yang suami dia sedang buat. Suami biasa balik, berikan produk kepada isteri dia dan katakan produk ni baik. Setiap kali suami datang ke event kami, dia balik dengan semangat. Itunya positive energy, dan energy dia sudah mempengaruhi isteri dia. Dan kali ini dia bawa isteri dia datang. Kalau kita tak ada event macam ni, bagaimana downline saya ni boleh bawa isteri dia bersama? Dan bila isteri dia datang hari tu, dia nampak apa? Dia nampak FBO kami. Dia dengar, dia dengar apakah Business Forever Living. Hari tu kebetulan kita kongsikan produk. Dia nampak produk dia sangat semangat. Selepas event tu, saya lepas event tu hari Ahad, saya follow up dengan downline saya. Apakah perasaan isteri anda? Dia kata dia sangat semangat. Dan dia nak guna produk untuk bantu diri dia dulu sebelum dia bantu orang lain. Sebab isterinya berisi sikit. So, dia sudah nampak apakah kelebihan produk kami dan dia sudah nampak FPO yang ada situ tu. Dan dia sangat bersemangat untuk bermula. Itu satu-satunya kenapa kita nak sentiasa adakan event supaya kita bukan sahaja kita sendiri yang pergi, tetapi kita boleh jemput downline kita, jemput kawan-kawan kita, ataupun pasangan kita untuk sama-sama berada dalam platform ini. Yang ketiga, tadi Teo kata, kenapa apa yang menyebabkan isteri dia datang nak tengok bisnes kami, ataupun produk kami? Satu saja. Ni, aloe vera gel, botol kuning ni. Kenapa? Kerana bila downline saya, dia jadi VIP, dia consume, dia ambil aloe vera ni, gel ni sahaja, dalam 2 bulan, you tahu apa berlaku? Berat badan dia sudah turun sebanyak, hari tu dia beritahu, sebanyak 5 kg. Sebanyak 5 kg. Dengan aloe vera gel saja. Belum buat C9 lagi, dia tak buat C9. Dia hanya consume ni saja. So bila badan dia kurus, kawan dia kata dia kurus, isteri nampak dia pun dah kurus. Dah sehat, dah segar. Itu yang menyebabkan isterinya dah datang nak tengok produk ni. Sebab dia tahu produk ni memang baik, sebab suami dia sendiri sudah ada bukti. Dan sekarang dia kata dia nak cuba sendiri. Tetapi sebab badannya lebih besar, Teo nasihatkan supaya dia mula dengan C9. Kita tunggu macam mana. Dan dia memang isteri dia seorang yang saya boleh seorang helang juga. Seorang helang juga. Kenapa? Kerana dia tahu. Saya mesti guna dulu. Saya mesti faham dulu sebelum saya boleh bagi tahu orang lain. Tetapi apa yang Teo nak nasihatkan di sini, bila anda dah tahu produk baik, anda mesti kongsikan. Bila anda dah tahu cara bagaimana kita kongsikan produk kami, anda mesti ambil tindakan. Dan bila ambil tindakan tu, anda mesti konsisten. Kenapa? Kerana ramai yang ambil tindakan bila ada rejection. Boleh ada bantahan yang negatif. Dia sudah berhenti. Dia tak boleh tahan lagi. Jangan. Dalam bisnes, tak kira bisnes apa. Bukan hari ni you buat, esok you akan jadi kaya. Kalau ada bisnes Teo pun nak. Betul. So you kena tahan, you kena setia, you kena tahu, you kena faham dan you kena konsisten. Itu sangat-sangat penting. Alright? Kepada anda yang akan datang pada hari Sabtu ni,
Tio berjumpa dengan anda dan juga ramai speaker-speaker di sini akan memberi kita banyak lagi ilmu, banyak lagi aura, banyak lagi semangat. Yang penting di sini, semangat yang kita dapat tu, kita mesti ada disiplin dan konsisten untuk kita berjaya dalam bisnes ni. Okey, itu saja dari Tio dan balik kepada Wena. Jumpa anda di puncak kejayaan. Bye. Terima kasih. Power betul. Kita punya Mr. Teo, manager Teo punya sharing setiap kali kan. Bagi dia banyak-banyak api dah kali kedua Wena dengarkan hari ni share bagi tahu kita kena konsisten. Istiqomah tu sangat-sangat penting. Bukan saja kita kena makan satu kali tu banyak-banyak, tapi yang paling paling penting adalah konsistensi. Okey? Konsistensi. Dan seterusnya kita menjemput share kita Noraida, Kak Ida kan? Dipersilakan. Kak Ida ada? Ada. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dengar tak Wena? Dengar, Dengar. sedap suara. Ya. Terima kasih Wena bagi peluang lagi pada Kak Ida. Alhamdulillah. Kesyukurannya pagi ni memang dapat juga sharing. Ingat tak dapat kan, sebab kita last minute nak tekan tu kan, tak apalah tekan je. Kalau dapat, tak dapat next minggu depan kan. Okey, terima kasih Wena. Okey, nama saya Noraida Bunau di bawah MDM Siti Rapida. Menetap di Senai Johor, asal dari Sabah. Sabah apa? Kan? Okey, siapa orang Sabah tekan 1. Okey. Alhamdulillah, Kak Ida dah share 3 kesyukuran ini adalah diberi kesihatan pada diri saya dan ahli keluarga saya. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah juga. Yang kedua kesyukuran saya, alhamdulillah setiap hari dapat order masuk setelah share kat status, kat Facebook serta bila jumpa kawan-kawan semasa ambil anak sekolah. Sebab Kak Ida ni memang suka share kan cerita-cerita, Kak selitkan sikit untuk kita punya kesihatan. Sebab ada yang batuk, sesama, demam kan. Sebab anak kita makan. Jadi tak rugilah kita share. Dia tak beli tak apa. Yang penting kita share. Sebab dia tengok anak kita sihat. Dia tengok lagi ibu dia memang sihat. Kan? Tak, orang bilang ialah Allah punya aturan. Dia nak bagi kita sakit, alhamdulillah. Tak bagi sakit, syukur alhamdulillah. Betul tak? Kan? Sebab kita ada nikmat tu, kena penting. Penting ni, nikmat kita tu. Alhamdulillah, syukur. Setelah saya share dekat status Facebook, bersyukur saya dapat order sampai 1,600. Masya Allah. Kan? Terkejut. Sebab dia memang makan, sebab dia memang minum. Jadi saya bagi promo tu sebab bulan ni last yang harga murah. Tidak tahu nanti bulan 5 akan naik. Jadi dia pun ambil peluang untuk ambil produk tu lebih. 1,600. Masya Allah kan. Lepas tu berderetlah. Minggu ni memang tak putus. Alhamdulillah. Ada yang order sampai 300. Ni baru sampai dari Nusa Bistari saya order. Dah sampai kat tangan saya. Sekejap lagi saya COD kat rumah dia. Dia memang nak segera. Sebab dia minum. Jadi kita share, letak je dekat status tu. Jangan takut tekan-tekan tu, tak ada orang nak beli. Tak apa. Dia baca, dia suka. Ya Allah, Kak Ida ni memang daripada dulu dia cakap gitu. Muka Kak Ida memang suka share-share, dia cakap gitu. Ya, saya suka share. Tak apa, tak beli pun tak apa, saya cakap. It's okay, sebab awak nak tengok saya sehat je kan? Awak tak nak sehat kan? Dia pun cakap, betul juga Kak Ida cakap. Tengok tak guna, baik ambil. Cuba. Kan? Lepas tu dia pun, kita bagilah yang promosi untuk RM90 tu, dapat free sebotol. Dia sukalah, kan? RM90 je. Daripada dia beli 100 lebih, kan? Masa rugi. Lepas tu tak dapat diskaun. Lepas tu nak lagi, dah mahal lagi. Betul tak? Lepas tu, setelah order tu, Grab dah sampai kat rumah sebelum tampayaki tadi. 9.30, saya dah bayar dah semalam dekat Bank Nusa Bistari. Pagi-pagi bertugas tu semua cakap Kak Ida siap je 9.30 terus order Grab. Saya terus tekan order Grab. Tak sampai 1 jam dah sampai kat rumah. Alhamdulillah kan.
Sebab Allah pemudahkan urusan kita. Sebab kita sama-sama nak membantu sesiapa je, kan? Okey. Lepas tu terima kasih buat MDM Siti Rafida yang selalu bagi info kat grup. Terus saya ambil untuk disebarkan. Sebarkan untuk kebaikan tu, kan? Lepas tu terima kasih buat MDM Fida, banyak ilmu yang dicurahkan pada anak didik dia. Kan? Betul tak? Kalau kita tak ambil ilmu tu, biarpun sedikit kita ambil, bermakna. Jangan tak ambil semua. Kalau ada 10 dia bagi tu, ambillah 2-3. Tak rugi sebab tak berbayar. Sebab awak yang rugi sendiri. Sebab saya hari-hari saya dapat duit cash money. Siapa tak nak beli ikan, beli ayam, betul tak? Anak nak es krim, kita beli je sekarang. Tak payah nak tunggu esok. Tak apalah esok tunggu ayah bagi duit. Tak perlu. Kan? Kita dah ada duit sendiri. Terus je belikan untuk anak. Anak tu gembira kan pergi sekolah. Dia nak sakit pun tak jadi sakit sebab kita dah beli dia macam-macam. Awak nak pergi sekolah tak? Nak es krim tak? Nak. Terus pergi sekolah. Sebab dia kata dia penat lah apa. Memang penat. Tapi kena belajar, saya cakap. Lepas tu, okey. Doakan juga Kak Ida capai manager tahun ni. InsyaAllah Kak Ida doa semua yang bakal kat tanpa yakin ni jadi jutawan beriman. Doakan Kak Ida ya, insya-Allah manager tahun ni, insya-Allah tahu turun doa korang tu kan, sama-sama kita buat kan. Yalah order bertubi-tubi, orang sakit sentiasa sakit, memang tak pernah tak sakit. Betul tak? Macam-macam sakitnya. Kadang-kadang dia sihat badan tapi hati sakit. Betul? Sebab ada yang dia tak dapat. Betul tak? Kan? Yalah macam-macam penyakit. Bukan penyakit kita demam je, batuk je. Ada je sakit hati, jiran tu tak suka kita. Lantakkan dia tak suka kita, kita suka pada yang lain pun dah okey. Kan? Kita tak berkawan, tak kisahlah kalau kita tak dapat kawan. Betul. Allah tu kawan kita. Yang kat atas tu dia tengok kita kan. Tak apa, insya-Allah dia akan hantar kita kawan yang baik-baik. Dekat Forever ni semua yang baik-baik. Tu kawan, lagi ramai. Kan? Betul tak? Biarpun kita dalam tanpa yakin ni kita tak nampak di luar, tapi di dalam ni kita nampak. Betul tak? Kan seronok tau dekat Forever ni. Alhamdulillah juga dekat Forever ni lah yang saya buat part time dan buat masuk duit setiap hari. Sentiasa sihat. Tipsnya, jangan berhenti makan sendiri dan jangan lupa share pada semua orang tidak kira di mana pun. Okey? Jangan lupa makan sendiri, lepas tu share. Itu dia punya tip. Kalau nak dapat duit hari-hari, 100 kat tangan satu hari pun boleh dapat. Betul, cuba buat. Kan? InsyaAllah. Kan? Okey, terima kasih Wena. Ni je. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Comel, Ida. Wena. Saya suka dengar Kak Ida share kan. Memang dia Masya buatlah, korang buatlah. Jangan tak buat kan. 100 satu hari, 30 hari dah berapa kan. Wena pun merasa tau. Benda tu bila kita jual dengan orang-orang yang tak nak ahli kan. Jadi dengan kita manager satu botol lebih kurang untung pun RM50. 2 botol dah 100 kan. Dan berita baik, sangat syukur. Dan kita tepan yakin ni kan. Pada masa yang sama ada duit masuk, ada customer BNI nak order. Syukur, sangat-sangat seronok kan. Okey, so seterusnya last kedua kita jemput Kak Ita untuk sharing. Kak Ita ke Zu dulu sekejap. Cuk. Zunaidah dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah seronok dengan share-share kita berkongsi hari ni. Tahniah bagi mereka yang hadir hari ni, dengar, ambil inspirasi, semangat. Kita duduk dalam circle yang positif, lagi diberkati. Alhamdulillah. So perjuangan kita tak akan berlaku kita tak akan berjaya kalau kita duduk seorang-seorang, tapi kita berada dalam circle. Alhamdulillah, satu kesyukuran saya panjatkan sebab bangun-bangun pagi boleh membuang. Satu benda yang selalu orang lupa, dapat membuang tu adalah satu nikmat. Dapat membuang kan, barulah fikiran kita fresh, segar. So kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang lain. Okey. Kemudian apa yang saya nak bersyukur adalah tentang dulu saya berada dalam platform yang lain. Saya decide untuk bertukar platform kerana saya nak memberi perhatian 2 orang anak saya bakal menduduki SPM pada waktu tu. Sebab saya setahun seorang kan anak. So pengorbanan melepaskan satu platform yang lain, berada dalam platform online ni yang mana
kita pun memang disupport dengan sistem secara online ni. Okey, terutama Isnin dengan Rabu ni. Saya memang suka, saya memang pinjam semangat masing-masing dalam Tepayaki ni. Alhamdulillah, satu pengorbanan yang berbaloi. Saya dapat hantar anak tuition, dapat hantar anak pergi balik sekolah, dapat attend jaga makan minum dia dengan makanan yang sihat. Dapat fokus hantar anak tuition personal juga untuk subjek dia yang lemah iaitu matematik. Alhamdulillah result baru ni saya bersyukur sangat, bukan usaha saya seorang tapi usaha cikgu-cikgu dan semua doa-doa, dan anak saya sendiri berusaha dengan istiqamah dapat straight A dalam SPM. Alhamdulillah. So terharu sebab memang saya bila saya nak beralih tu saya memang fokus pada anak-anak. So saya ada 3 orang anak yang saya tak nak terlepas masa di bersekolah, sebab nanti dah berumah tangga, dah sibuk kan. Masing-masing akan sibuk dengan kehidupan masing-masing. Saya tak nak terlepas fasa-fasa keemasan ni. So okey. Kemudian tahun ni sekali lagi anak saya seorang lagi yang lelaki pula akan attend SPM. Syukur Alhamdulillah, sambil saya cari rezeki, saya boleh monitor diorang. Yang paling penting saya dapat jaga makan minum diorang tu. Dengan support produk-produk kita yang bagus, lagi luar biasa. Alhamdulillah. So okey, dekat situ juga saya orang kata suami tak bekerja, jadi saya adalah sumber pendapatan pertama keluarga. Kan, direzekikan sementara waktu ni begitu. Jadi saya bersyukur kerana komitmen bulanan dapat settle apa semua kan. So di dalam mencari rentak dalam platform ni, saya memang mencari fighter tetapi belum lagi direzekikan mendapat fighter yang betul-betul boleh bagi masa, betul-betul boleh bagi komitmen, belum. Tetapi tidaklah melunturkan semangat saya. Jadi saya banyak fokus produk. Bukan kata Alhamdulillah, produk memang setiap hari ada permintaan, setiap hari ada je jualan ni. Di dalam bulan puasa hari tu saya nampak rupanya rezeki bulan puasa ni lagi banyak. Memang tak putus-putus pembelian customer. Saya dah start jalan kempen gastrik sebelum Ramadan lagi, sebab kita persediaan Ramadan, kita nak sama-sama puasa penuh dalam bulan Ramadan ni. Kan, jadi banyaklah feedback daripada customer gastrik yang dapat menjalankan ibadah puasa. Ada di kalangan ahli anak tim saya juga yang sebelum ni asal puasa je dia mesti akan MC dan tak dapat puasa. Contoh tahun lepas 7 hari tak boleh puasa, kena kodok balik sebab gastrik yang teruk. Ada lagi 2 tahun lepas 11 hari. Ini yang dikongsikan oleh business partner saya. Dia tak dapat berkongsi sendiri sebab komitmen kerja, dia tak boleh attend Tepayaki. So tahun ni direzekikan dia dapat puasa 30 hari. Dia memang tak period, so dia dapat puasa 30 hari tanpa perlu ganti. Tu maksud dia produk tu sendiri proof. Maksudnya orang kawan-kawan pun nampak dia, yang kalau tidak memang selalu MC lah, puasa je memang muka dia lah akan MC. Dan akhirnya kawan-kawan yang ada yang nampak tu, dia orang pun membeli. Dia orang pun membeli kerana dia orang pun nak baik gastrik. Okey. Syukur Alhamdulillah. So dekat situ juga saya nak ucapkan saya syukur daripada kan Ramadan tadi, saya relate balik tadi, Ramadan dengan jualan saya sebenarnya ada saya fokus TikTok, saya fokus untuk branding diri saya, tetapi cabaran hiburan Allah bagi, ada kekangan dekat situ. Saya terpaksa tutup TikTok tersebut dan saya buka baru. Orang kata satu pintu tertutup, cari pintu lain. Saya buka baru dengan tidak appearkan diri saya, tetap juga TikTok tu mendapat sambutan Alhamdulillah, dan ramai orang PM saya juga. Ramadan ni memang tak guna muka saya langsung. So Alhamdulillah, saya percaya tak percaya, so sekarang ni saya fokus untuk macam kita punya sistem, kita nak 5cc, 25cc kan. Kemudian anak tim kita akan duplikasi. Sementara anak tim belum dapat duplikasi benda ni, saya sendiri nak buktikan yang saya boleh buat kan. Syukur Alhamdulillah.
25cc pada bulan Ramadan hari tu. Okay, saya dapat buat jualan peribadi. Peribadi tak campur yang memang beli produk kerana nak VIP tau. Yang ini jualan peribadi, beli-beli sikit-sikit tu 12,000 jualan lebih kurang tak campur yang diorang konsum produk dan upgrade VIP sendiri. Seorang daripada Kuantan pergi kat branch upgrade sendiri sebab produk tu memang bagus untuk bagi efek positif pada dia. Seorang lagi upgrade VIP kerana beli pada bulan Ramadan hari tu dialisis seminggu je buat satu botol, belum lagi habis, cek darah, kolesterol turun, acid uric turun dan bacaan darah sangat positif, lalu dia upgrade VIP juga. Dan ketiga lupa dah yang ketiga tu, tapi semuanya sebab produk diorang upgrade sendiri VIP. Saya memang ajarkan diorang untuk pergi ke branch ataupun pergi ke portal. Dan baru-baru ni ada seorang yang bagi result tentang checking usus ada ketumbuhan dan saya tengok macam dia ada risiko untuk kena kanser. So saya daftarkan, saya suruh dia pergi sendiri di branch di JB untuk dapatkan segera orang kata produk aloe vera ni yang bagus untuk usus, yang kita tahu dah produk kita ni produk yang memang banyak testimoni, dah beribu-ribu testimoni. So kena ada filing yang bagus dalam kita nak buat konten testimoni, dan juga bila kita nak buat follow up, kita ada dah konten yang siap, dah filing. So tak adalah orang tunggu lama nak tunggu harga berapa, produk apa. So benda tu dah laju dekat ujung jari kita, okey. Kemudian alhamdulillah saya dapat turun ke Bukit Mentajam. Banyak pula kesyukuran ni. Saya dapat turun ke Bukit Mentajam. Saya cakap tadi dah, saya memang belum ada fighter yang betul-betul nak duplikasi, tetapi kerana saya nampak ada fighter perlu digilapkan, saya sanggup turun setiap bulan, setiap kali ada event di utara. Okay, saya juga bersyukur kerana mentor saya Wena sanggup turun daripada Kuantan 12 jam dalam bas nak membantu saya juga. Okay. Bila kita usaha, doa, istiqamah, konsisten, insya-Allah Allah akan memberi mana-mana lubang rezeki. Satu pintu tertutup, akan terbuka lagi pintu-pintu yang lain. Kekal dalam tindakan dan sangka baik. Baiklah, untuk orang-orang yang bersama-sama saya di Tepan Yaki ini, saya doakan dilimpahi rezeki melimpah ruah, dapat naik pangkat, dapat naik rank. Sebenarnya nak dapat naik income. Kadang-kadang rank naik tapi income tak lebat. Saya nak cerita kat sini, hari-hari kalau saya nak duit berapa, saya akan jual lebih banyak lagi. Dan semasa Tepan Yaki ni ada lagi satu lagi yang akan VIP, seorang customer kanser payudara. Aku bakar pula. Nak cerita begitu bestnya produk dan perlu menguasai produk. Kita bermula dengan kita guna sendiri. Okay? Percaya rezeki akan datang dengan penuh keajaiban. Assalamualaikum. Sekian saja. Terima kasih Zu. Siapa rasa terbakar? Siapa rasa terbakar? Cepat letak api banyak-banyak cepat. Walaupun dah nak hampir pukul 12, tapi kita rasa lagi energi lagi kan? Betul tak? So saya nampak ada sharing dekat situ. Seronoknya nampak Kak Zu dapat rezeki melimpah, dapat buat macam-macam, dapat buat banyak dia tak dapat lagi sebenarnya. Wena nak cakap, kita macam Zu kan, memang Wena tengok sendiri, dia tak tunggu benda tu menjadi sendiri. Kita semua mentor-mentor, kita tak tunggu benda tu jadi semula jadi. Tetapi kita yang menjadikan benda tu, kita yang buat planning, kita yang berusaha, Tuhan yang bagi. Janji kita bukan tunggu, kita kena usaha, diberi dengan rezeki daripada Tuhan. Itu yang sangat-sangat penting lah. Seronoknya dia, excitednya dia sebab memang sales personal dia 12,000. Cuba bayangkan, dengan 12,000 tu berapa persen yang dia dapat? 38% yang dia dapat untung runcit. Berapa banyak yang dia boleh support untuk dia punya keluarga. Seorang isteri, seorang ibu, seorang suri rumah yang perlu perlu menjaga keluarga 7 orang kan? Anak-anak dah besar kan? So last kali kita menjemput Kak Ita dari utara. Kak Ita. Tak dengar Kak Ita? Sekejap. Dah. Cantik. Semakin cantik berseri Kak Ita kita Tak boleh besar Tak apa. Nampak dah besar dah Kak.
Okey, pagi Wena. Terima kasih. Kak Ita ingat tak dapat sempat dah share pagi ni. Alhamdulillah, dengar suara Kak Ita pun dah seksi kan. Kak Ita batuk sesemua, demam semua ada. Tapi tak apa dengan produk Forever ni kan. Alhamdulillah pagi ni Kak Ita bangun, dapat tengok anak depan mata, buat sarapan, kemas rumah, settle semua dah kan. Sebab sebelum ni memang Kak Ita tak ada masa untuk orang kata rumah lah, orang kata anak-anak kan. Sebab kita bekerja sambil buat bisnes yang nak kena pergi cari orang, nak PCOD sana sampai kadang malam baru balik. Penat sangat. Jadi kesyukuran Kak Ita yang kedua, Alhamdulillah Kak Ita berada di platform yang betul dan Kak Ita sihat juga dengan produk Forever ni. Sebab apa? Kak Ita banyak sangat berangkai-rangkai penyakit, antaranya orang kata penyakit darah tinggi, kencing manis sampai kena insulin. Orang tahulah kan kalau kena insulin tu sampai macam mana. Orang kata teruk lah, orang kata macam mayat hidup. Orang kata letih tak bermaya tu. Tapi Alhamdulillah Kak Ita orang kata kuat juga semangat. Kak Ita kata ya Allah, kalau inilah produk yang kata bantu aku sihat, supaya aku sihat, aku tak akan makan dah ubat hospital. Tapi bersyukurlah Kak Ita. Kak Ita dah tak makan dah ubat hospital. Dan anak-anak Kak Ita pun dah orang kata 1 tahun lebih dah tak pergi hospital, dah tak pergi klinik. Better kalau orang kata lebih baik orang kata dia batuk, Kak Ita bagi madu dan juga ubat gigi. Ubat gigi ni Masya Allah, orang kata sangat-sangat luar biasa bagi Kak Ita tau Wena. Sebab apa? Kak Ita nak kena cabut gigi. Orang kata gigi berlubang disebabkan darah tinggi tau. Doktor kata awak kena tak boleh cabut gigi sebab awak ni darah tinggi. Oh ya ke, tak apalah. Lepas tu abang Kak Ita kata orang kata konsisten lah ubat gigi hijau tu, gosok-gosok. Kak Ita tak tahu orang kata sampai sekarang masuk benda pun orang kata tak sakit dah Wena. Alhamdulillah. Ni pun dua-dua orang apa ni gaham gigi ni dah berlubang dah. Tapi orang kata syukur dengan produk kita kan. So dekat sini kita jangan fokus sangat kalau orang kata produk kita ni mahal ke apa kan, sebab dia orang tak faham ilmu sebenarnya. Kan? Macam kita, takkanlah dia orang tak pakai ubat gigi. Takkan orang tak pakai sabun. Takkan orang tak pakai shampoo. Kan? Shampoo kita lagi power. Ada conditioner. Ada lagi orang kata perapi. Si anak kat kita beli Elojeli, pakai Elojeli tu. Satu hari tiup dia. Orang kata 2 kali beli dia duduk sapu buat gel je. Kan sebab apa? Kita tengok hari tu kita punya apa ni Wena punya demo. Kan. Alhamdulillah syukur sangat-sangat. Lepas tu demo ubat gigi kita tunjuk dekat suami. Nampak nak makan nak apa ni pakai lagi ubat gigi Colgate. Dali lagi walaupun murah. Kita marah. Oh macam ni tahu pun nak telan lagi ke? Nampak. Satu family dah guna produk Forever. Syukur sangat-sangat. Dan alhamdulillah walaupun kita biasa bila kita buat bisnes ni ada orang kata turun, ada naik. So Kak Ita pengalaman sangat banyak. Biasalah orang reject, orang kata kita dikecam, tapi kita tak perlu putus asa sebab apa sini platform yang betul. Kita ada kawan yang positif tau dekat sini. So Kak Ita, kalau Kak Ita rasa, aku nak macam ni je, aku masuk takoyaki. Kan Kak Ita nak ambil semangat balik kan. Biarlah orang tak nak kan, tapi biar dia orang nampak kita perubahan. Masa Kak Ita balik raya, memang Allah uji Kak Ita sakit. Duduk tengah tidur, orang tanya kat kita, botol kuning ada tak? Nampak tak? Dia tahu ada. Nampak? Kita duduk tengah sakit, orang dah percaya dah produk kita, kita duduk sakit tu masa tu kat kita. Orang kata ni lah, period kan, sakit tak boleh nak bangun. Alhamdulillah, orang kata suami tahu, sakit pun ada orang tanya, nampak? Produk tu penting kita bawa dekat balik kampung ke semua kan. Lepas tu kita jangan putus asa share. Alhamdulillah Kak Ita selalu pergi pasar raya. Jadi Kak Ita pergi selalu beli baju, beli apa-apa. Inilah Kak Ita pancing dia orang. Kak Ita bagi name card, Kak Ita bagi flyers. Buat bisnes sendiri ke? Okey, ini ada sakit ke? Duk tanya macam ni. Saya ada sakit kencing manis lah kak. Oh ya kak, duk mana? Nampak? Itu dah orang kata Allah nak hantar kita. Sebab dekat saja. So Kak Ita boleh cari dia balik. Better. Orang kata Allah izinkan Kak Ita punya nombor dia tu hilang. Tapi syukur sangat. Kak Ita nak cerita lagi kesyukuran Kak Ita. Kak Ita tak putus asa dekat media sosial. So dalam TikTok pun Alhamdulillah Kak Ita jumpa prospek ni dekat TikTok. Dia bagi nombor telefon saja Wena. So Kak Ita follow up lah. Follow up. Lepas tu Kak Ita bagi dia masuk kolam Kak Ita. Alhamdulillah lah. Kak Ita bagi orang kata info-info produk apa semua. Lala dia personal dengan Kak Ita. Dia kata nanti kalau ada info yang baik lagi bagi kat saya. Okey.
Lepas tu kita tak silap kita bagi GP Sifu kot. Dia dah tertarik. Lepas tu lagi satu apa lagi GP siapa kita tak ingat. Lepas tu terus dia cakap, insya-Allah tak ada apa-apa, saya nak jadi VIP. Alhamdulillah saya kata. Lepas tu kita kata, oh tak apa, tak kisah pun kan. Tapi orang kata Allah nak izinkan semalam dalam tidur kita terkejut, dia dah transfer dah untuk kita VIP. Kita bersyukur sangat. Walaupun biasalah orang kata, alah bawa satu VIP. Kita rasa itu result kita yang bagus juga. Sebab apa? Hasil usaha kita. Yang ni kita serah saja. So kita bersyukur dengan Product Forever ni sangat membantu dan juga orang kata ilmu dia yang sangat power. Maksudnya kita dah ada ilmu, kita terus bertindak. Kita jangan kira downline kita tak ikut ke apa ke, kita teruskan. Lagi satu, kita bersyukur pasal kickstart tu. Poster dah keluar, kita terus habaq kat suami kita. Ayah nak cuti. Lah, nak pergi mana? Ayah nak pergi juga. Bagi tak bagi nak pergi. Oh, yang forever tu ke? Tak apa, tak apa. Tapi ayah kenduri, tak apa, tak mau pergi. Nampak tak? Kita lepas semua tu. Lepas tu ada lagi baru ni ada poster yang 22 tu. Suami kita pun izinkan. Janji ada orang dapat tumpang kat kita. Alhamdulillah lah. Jadi kita lega. Tapi kita kata 22 tu better. Kita cakap lebih kemudian anak apa ni sekolah. Dia kata tak apa. Abah handle. Kan? Alhamdulillah. Jadi kita rasa bersyukur sangat. So kita kat sini kita jangan kata suami kita tak support. Suami kita nampak usaha kita. Cuma dia nak tengok kita ni lama ke tak lama bertahan. Betul tak Wena? Okey, kita nak share 10 nasihat atau tips. Siapa nak? Siapa nak komen dulu nak? Kita nak tengok. Okey. Pertama, kita perlu buat bisnes. Kita kena buat lah. Jangan kita buat. Tapi kita buat, orang kata, sekerat jalan. So, yang kedua, kita kena fokus. Ketiga, kita tak perlu, orang kata, berhenti belajar. Kena terus belajar. Belajar. Dan juga, kita ingatkan, siapa yang buat bisnes kat sini, fokuslah satu bisnes. Jangan fokus bisnes banyak-banyak macam kita. Ejen tudung, ejen sambal belacan, ejen apa-apa semua kat kita. Lalai, lingkup macam tu je. Expire tu kita sedekah je dekat orang. Lepas tu yang kelima, kita kena, kita tak boleh, orang kata, harap orang lain tolong bisnes kita. Jadi kita kena bergantung harap dekat kita punya ni lah. Mentor kita kena masuk kelas. Paling penting kita jangan putus semangat. Kuat semangat. Sentiasa semangat. Kita kena bagi ketenangan pada diri kita. Kita jangan fikir yang negatif. Lepas tu yang ketujuh, kita fokus untuk selesaikan masalah orang. Bukannya nak ambil duit orang. Faham? Kita nak selesai masalah orang dulu. Okey. Yang ke-8, kita terus belajarlah. Belajar dan terus bertindak. Kalau tak betul, kita terus cepat tanya upline kita. Dan orang kata sebelum tu kita nak cakap, kita rasa bersyukur dapat upline Rizwin binti Mazlan ni. Dia sangat-sangat membantu kita. Tegur apa yang tak betul. Tapi result kita dapat, Alhamdulillah. Nampak tak? Sedikit-sikit result kita dapat dekat dia. Dan orang kata nombor 9, kita berhenti salahkan orang. Kalau kita tak dapat tu, salah ni macam ni lah. Kita jangan salah korang. Salahkan diri kita sendiri. Kalau kita salah korang, kita tak tahu kita yang buat silap sebenarnya. Dan yang ke-10, kita buktikan dengan hasil. Walaupun sikit-sikit, tapi hasil dia luar biasa. Betul tak Wena? Macam kat kita. Dulu, payah sangat nak close VIP. Payah sangat orang nak PM kat kita. Payah sangat orang nak kenal kat kita. Tapi bila orang nampak kita, orang kata, kat kita ni host ke? Wow, orang dah cakap host lah. Jadi branding kat kita. Jadi kat kita, habaq Kak Wena, kat kita kenalan kat kita semua orang yang dari media sosial saja. FB, TikTok, Instagram. So kenalan kat kita, nak kata kenal-kenal ni tak ada. Jadi kita jangan putus asa. Kita ramai kawan, cuma kita tak nampak. So, Alhamdulillah, orang kata lepas Tapayaki ni, ada orang nak main survey yang SK Magic. So, kita tahulah apa yang kita nak buat. Kan, kita adalah orang kata, kita punya skill, kita mungkin nak bantu kat dia tarik halia dulu ke, sambil sembang-sembang. So, kita jangan putus asa. Kita kena sharing.
sharing. Dan Kak Ita pun dah sediakan satu video demo. So mungkin dia pun tak sempat nak tengok. Itulah masanya kita kena tackle. Sebab kita tahu Kak Ita pun pernah buat bisnes produk keras. Pernah pergi nak tukar sana rumah sini tau. Lepas tu kena target rumah. Kak Ita pernah buat. Tapi sekurangnya Kak Ita ada pengalaman, boleh Kak Ita cerita kat dia akan yakin lah. Betul tak Wena? Jadi Kak Ita rasa kat sini kot kata 3 kesyukuran yang Kak Ita share. Dan terima kasih Wena bagi Kak Ita sharing dan Kak Ita doakan dalam ni semua capai CBM dan EM setiap tahun. Dan doakan Kak Ita juga jumpa kita di Kickstart. Okay, bye-bye. Amin. Terima kasih Kak Ita dengan nasihat, 10 nasihat dengan pengalaman dia kan. Testimoni, semua dah include dalam hari ni punya sharing dah. Okay, so kita jumpa lagi di Teppanyaki minggu depan. Sebelum tu kita jumpa dulu pada hari Sabtu ni dekat Kickstart pada dekat KL dan selamat dalam perjalanan, selamat sampai ke kita punya destinasi dan selamat pulang nanti ya. Jumpa anda semua dan sekarang ni kita buka mic untuk nyanyikan kita punya lagu sebab nanti dekat Kickstart nanti kita nak nyanyi ramai-ramai. Pastikan semua dekat rumah ni kena berlatih lagu ni Okey, jom. POI menang. POI menang. POI juara. Semua pastikan percaya. No limit. Terima kasih.